emas fizikal berbanding hartanah. Saya nak share 4 kelebihan emas fizikal berbanding hartanah. Yang pertama, mudah alih. Emas ni boleh dibawa ke mana-mana sahaja di dalam ataupun di luar negara. Contohnya, ada seorang rakyat Malaysia yang lari ke luar negara membawa 4 kilo emas. Aset yang lain seperti rumah terpaksa ditinggalkan dan dilelong. Kedua, emas sangat mudah diurus. Lepas beli, simpan aja emas tu, simpanlah lama mana pun emas ni, tak ada tarikh luput. Lepas beribu-ribu tahun pun emas ini akan tetap bernilai. Yang ketiga, mudah untuk dicairkan. Waktu kecemasan, kita perlukan duit, emas tu boleh dijual ataupun dipajak untuk dapatkan wang segera. Tapi kalau kita nak jual rumah ataupun tanah, perlu ambil masa yang sangat lama. Perlu cari pembeli yang berkelayakan, kena tunggu dan lulus dan pelbagai lagi prosedur lain. Yang keempat, emas adalah aset mampu milik. Serendah RM100 boleh menabung emas. Tuan-puan cuma perlu konsisten menabung setiap bulan sehingga tercapai matlamat. Tapi kalau tanah, kita tak boleh nak beli sikit-sikit, nak beli 1 square feet dulu pun tak boleh. Berminat untuk kukuhkan kewangan tuan-puan melalui tabungan emas, boleh klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya.